Apa yang NICC test ni dapat kesan? Yang pertama sekali, dia boleh kesan sekiranya baby kita ada sindrom Down ataupun trisomi 21. Trisomi ni kalau tak saya kromosom lah. Kalau ada kelainan pada kromosom yang ke-21. Sebab kalau ada kelainan pada kromosom yang ke-21 ni, dia akan menyebabkan sindrom Down. Jadi boleh kesan sama ada baby kita ada sindrom Down ataupun tidak. Yang kedua, yang dia boleh kesan adalah sindrom Edwards ataupun berkaitan dengan kromosom 18. Lepas tu dia boleh kesan sindrom Patau iaitu kromosom yang ke-13. Kemudian satu lagi benda yang dia boleh kesan, bukan satu lagi lah, salah satu lagi. Kalau nak ikutkan sebenarnya dia dapat kesan banyak. Dia ada berapa line report dia tu yang doktor bagi kat saya. Okey, kelainan kepada jantina. Okey, daripada kromosom jantina untuk menentukan jantina ni lah sebenarnya kita boleh tahu awal jantina baby kita tu apa. Okey, selalunya kita tunggu nampak dalam scanner kan kita punya baby tu lelaki ke perempuan ke kan. Tapi dengan adanya ujian NICC ni, walaupun baby tu belum menunjukkan dia punya dia punya macam mana saya cakap susah nak cakap benda pemilihan kata yang lebih sopan. Menunjukkan dia punya jantina dalam scanner tu walaupun dia belum tunjuk ataupun belum lagi ada ataupun kita belum dapat mengesan jantina dia apa, tapi melalui NICC test daripada darah yang dia ambil tu, daripada kromosom yang